Lakukanlah haji untuknya. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang ibunya uzur, tidak mampu menunaikan haji, kemudian meninggal dunia. Itu jugalah kata-kata baginda Rasulullah untuk kita, tuan-tuan, untuk kita menghadiahkan haji kepada mereka yang tersayang yang telah meninggal dunia ataupun tidak berkemampuan untuk melaksanakan haji. Ini bukan satu hadiah yang kecil, tapi satu hadiah yang sangat besar bagi mereka yang menyayangi insan tersayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini dengan lafaz bismillah, saya mencari hanya untuk 3 bas sahaja, 120 orang untuk menunaikan badal haji. Kita akan bersama-sama, tuan-tuan, untuk memberikan sesuatu yang terbaik, dan insya-Allah wakil kami adalah wakil yang dipercayai, dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan memberikan harga yang sangat istimewa. Jadi sesiapa di antara kita yang ingin menunaikan dan menyertai program badal haji buat insan tersayang, boleh hubungi kami segera.